Itu hari kita dah test dengan motor Superbike, kita dah test dengan motor biasa, test dengan motor skuter, dan juga pernah orang test dekat race. Kita juga pernah test minyak perinci Petronas Sprinter untuk kita punya team masa kita race kat Rimba Red dulu, dan juga ada ride sampai ke Thailand apa semua. Dia punya tahap kualiti dia sebenarnya memang sangat-sangat tinggi, cuma mungkin belum cakna di kalangan para pengguna minyak perinci di Malaysia. Apa yang penting kawan-kawan kalau kita naik motosikal? Apa yang paling penting kalau kita nak jaga motosikal? Okey, antaranya ialah tentang kegunaan minyak enjin. Minyak enjin yang baik, minyak enjin yang berkualiti bukan sahaja meningkatkan ataupun memanjangkan jangka hayat, tetapi juga menjaga enjin kita supaya prestasi motosikal ataupun skuter yang macam ada di depan kita ni sentiasa berada di tahap optimum. Untuk itu, di hadapan kita, inilah dia minyak perinci daripada Petronas Sprinter, iaitu Petronas Sprinter A900 untuk skuter. Jadi, skuter siapa ni? Bukan skuter saya, skuter kawan saya sebelah ni, iaitu Rizwan. Dia yang dah test motor ni lebih daripada 3,000 km, dan kita tengok, dari kita tanya macam mana prestasi dia dan apakah komen Rizwan tentang minyak perinci daripada Petronas Sprinter ini. Okay, kenapa saya pilih Petronas Sprinter A900? Sebab apa? Sebab minyak hitam ni memang disesuaikan untuk model-model skuter lah. Dan dia punya kelikatan dia 10W40 sintetik penuh. Ataupun selalu orang panggil fully sintetik. Ya, baku sangat tu. So kalau macam untuk minyak hitam sintetik penuh ni, sesuai lah kalau kita nak guna skuter ni pada jarak yang lama, jarak jauh kan. Jadi dia punya kelikatan tu tak mudah, apa ni orang kata? Tak mudah cair, tak mudah orang kata apa? Dia tahap kelikatan dia terus terjaga. Ya, betul. Tahap kelikatan dia tu terpelihara. So ketika enjin bekerja keras, minyak perinci daripada Petronas ni A900 ni, dia juga membantu menjadikan proses menjadi lebih licin dan juga lebih lancar. Ya, betul. Dan apa yang menarik pada minyak Petronas Sprinter ni, dia ada teknologi Ultra Flex. Okay, apa dia tu? Untuk Ultra Flex ni dia menjaga kita punya enjin lah. Supaya enjin kita tahan lebih lama, jangka hayat enjin tu lebih lama. Lepas tu kelebihan lain, dia macam nak jaga suhu enjin. Jadi tak mudah cepat panas. Yes. So enjin kita, dia punya tahap haba enjin, suhu enjin tu terkawal lah. Ya, betul. Okay. Lagi satu, masa kau selalu kau ride tu kan, jadi selalunya kau punya guna enjin tu, kau asyik press ke ataupun kau memang macam mana? Okey, saya tak adalah asyik pulas semanjang kan. Kadang ada juga lepas, kadang sebab takkan kau pergi ride walaupun dalam bandar apa semua, kau bawa slow kan, mesti ada juga kan. Walaupun dia skuter ni bukan skuter maxi, tapi mesti kita bawa laju juga kan. Sebenarnya dari segi pemilihan minyak hitam pun penting. Terutamanya jenis minyak hitam dan juga jenis motosikal. Jenis motosikal. Macam yang saya pegang ni, dia memang khas untuk skuter. Sebab untuk skuter ni, dia tak sama macam motor yang ada gear. Macam motor biasa macam motor biasa. Sebab apa ni? Sebab dia pakai sistem yang beza. Sebab yang ini dia pakai CVT. Macam CVT kan dia sentiasa running. Bila kita pula, lagi laju dia punya CVT tu berjalan. Jadi setiap jenis minyak hitam tu dia ada kelebihan dia masing-masing. Apa kelebihan yang ni? Macam yang ni, macam saya cakap lagi lah, dia menjaga jangka hayat enjin. Jadi bila kita pulas motor ni pada tahap RPM yang tinggi, dia punya teknologi Ultra Flex ni lah yang akan menjaga enjin kita. Jadi Riz, cerita sikit tentang lepas kau dah guna lebih dari 3,000 km, dia punya warna dia. Untuk warna dia tak gelap lagi. Dia tak terlalu gelap. Berbanding dengan yang sebelum ni ke macam mana? Berbanding dengan sebelum ni. Selalu ni kau tukar berapa? Selalunya kalau macam untuk yang sebelum-sebelum ni, saya memang tukar daripada 2,000 ataupun 2,500. Tapi yang ni saya lajakkan sikit, 3,000. Saya nak tengok dia punya warna dia tu makin gelap ke ataupun biasa. Jadi lepas saya dah tunggang motor ni dalam 3,000 macam itu, saya keluarkan balik minyak hitam yang saya pakai ni, warna dia tak terlalu gelap.
Ini berdasarkan perbandingan kau dengan minyak perinci sebelum ni lah. Ya. Okey. Apa tu dari segi macam mana kita nak dapatkan perinci Petronas sekarang ni dah makin mudah untuk terdapat, dan juga kalau orang tanya, kalau semua tanya pasal orang kata apa, minyak tiruan mungkin sekarang ni lebih terjamin kerana minyak perinci dari Petronas adalah yang pertama dapat pengiktirafan daripada pihak Sirim. Ya, betul. Kan? Jadi kita dapatkan kat kedai mana-mana ada Sirim tu maksud original. Kita scan je nak tengok. Kita scan je nak tengok. Yes. Bila info dalam tu betul dengan yang ada dekat minyak ni, tu maksudnya original. Ya, betul. Apa tu, berapa harganya, Riz? Okey, untuk minyak hitam ni harganya dalam RM64. Dan nak dapatkan minyak hitam ni kat Shopee ada. Official punya Petronas lah. Petronas official Shopee punya betul. Penyelaman lah. Itu dekat pengedar-pengedar Petronas. Tapi kalau nak lagi senang, dekat pam minyak Petronas lah. Ada? Memang ada. Wow. Okey. Kalau seperti mana yang kita harapkan, pihak Petronas sekarang ni kita nampak dah makin maju ke depan lah. Dari segi proses untuk mendekati para pelanggan yang lebih dekat, dan juga proses penghantaran produk-produk dia, dan juga pengawalan harga. So dari segi usaha tu kita sangat-sangat berterima kasih, atau kita cakap baguslah atas usaha itu kan. Okey Liz, nak tanya pula tentang prestasi enjin. Pengalaman kau drive motor ni. Lepas saya pakai Petronas Sprinter A900 ni, masa saya bawa tu memang rasa enjin tu terasa ringan bila saya pulas pindikit. Lepas tu masa saya berhenti pun enjin tak bising. Betul. Enjin tak bising tu salah satu daripada keistimewaan yang kita dapat lah dengan Sprinter A900 ni. Yelah, lagipun kalau minyak hitam tak tahan dengan haba enjin pun, cepat panas pun, kadang-kadang enjin cepat bising kan. Lepas tu lagi satu, dia punya sistem CVT pun nanti macam cepat bunyi, cepat haus kan. Tapi betul lah, lepas itu hari kita dah test dengan motor Sportbike, kita dah test dengan motor biasa, test dengan motor skuter, dan juga pernah orang test dekat race. Kita juga pernah test motor minyak perinci Petronas Sprinter untuk kita punya team masa kita race kat Rimba Red dulu, dan juga ada yang ride sampai ke Thailand apa semua. Dia punya tahap kualiti dia sebenarnya memang sangat-sangat tinggi, cuma mungkin belum cakna di kalangan para pengguna minyak perinci di Malaysia, kerana mungkin dia orang lebih suka produk lain, ataupun diomokkan yang produk lain lebih baik, ataupun dia orang cakap Petronas ni biasa daripada biasa je. Tapi sebenarnya kawan-kawan, Petronas ni memang daripada syarikat tempatan, tetapi kualitinya kualiti bertaraf antarabangsa. Kan? Lepas bila kita dah interview beberapa kali CEO dia, Encik Zamir, dan memang dia pun emphasize tentang kualiti ataupun research yang dilakukan oleh pihak Petronas untuk menghasilkan minyak perinci. Kan? So jangan risau, dan juga sebenarnya memang sangat-sangat baik, dah terbukti pun. Riz, dari segi dia punya kuantiti dia kan, kau dah guna lebih 3,000 km kan, masa kau check tu, kau nak servis balik, kau buang minyak, dia ada berkurang apa semua tu? Dia punya tahap dia tu sama. Berapa banyak saya masuk kan, dia keluar pun sama juga level dia. Macam mana kau check kau pakai? Saya ada dia punya yang cawan tu, cawan untuk sukat tu, saya memang pakai yang tu lah. Okay. So far memang sama. Memang sama. As long as kita sering tukar minyak hitam, dan juga kita pilih minyak hitam yang berkualiti, InsyaAllah lah, ataupun kita God willing, jentera kita sentiasa berada di dalam keadaan yang terbaik lah. Sebab itulah minyak hitam ni memang sangat penting dekat sangat motor. Penting lah, nombor satu. Terutama daripada penjagaan servis, kena ikut jadual. Betul. Kau itu hari kau guna minyak sebelum ni yang jalan lain, mungkin kau ikut kau punya jadual berskalang kau, kau check 2,500 kau tukar. Mungkin dengan ni kau boleh ajarkan sikit lah. Anjakkan sikit lah, saya nak tengok sama ke tak, ataupun dia berbeza. Kau boleh ajarkan sikit lah. Okay, bagus lah cakap tu. Tapi jangan lajak sangat sampai 10,000, 5,000 kan. Betul. Dia 3,000 terbaik lah. 3,000 terbaik lah. Kan. Okay, itu dia kawan-kawan, respon ataupun maklum balas daripada Rizwan tentang penggunaan minyak perinci Petronas Sprinter A900 ni. Yang lepas dia dah ride lebih daripada 3,000 km. Petronas Sprinter A900 ni, dia bukan setakat memberikan kita jarak perjalanan yang lebih jauh, tapi juga dia mengawal haba enjin,
Bagi apa dia Zan? Melancarkan lagi pergerakan enjin. Lepas tu mengurangkan geseran pada enjin. So prestasi secara umumnya lebih baik. Ya, betul. Lebih optimum. Kan? Dan macam mana yang kau cakap kat aku lah, motosikal yang baik adalah motosikal yang motosikal yang menggunakan minyak enjin yang berkualiti. minyak besi enjin yang berkualiti. Dan yang ni memang berkualiti. Ya, betul. Kan? Apa dia tu? Petronas Sprinter A900 skuter. Dan ini 10W40. Jadi kawan-kawan semua dapatkan produk ini, Petronas Sprinter A900 skuter ini di Shopee. Di official official Shopee untuk Petronas Sprinter, dan juga di bengkel-bengkel menjual Petronas Sprinter, dan juga di dekat stesen minyak Petronas. Okey. Okay, Rizwan, penutup silakan. Okey. Sebelum saya mengakhiri video ni, kita sebagai pengguna motosikal rajin-rajinlah servis motosikal kita supaya enjin kita sentiasa dalam keadaan yang sihat dan juga baik. Betul kan? So jangan lupa kawan-kawan semua share, subscribe dalam video ini, dan juga tekan butang lonceng supaya every time kita upload video baru, kawan-kawan semua akan dapat notifikasi daripada kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan selama ini, dan jumpa lagi.